Jibam, teman aku pergi event jom. Ramai orang, aku tak biasa lah tempat-tempat ramai orang ni. Dah sampai dah ni. Aku ni biasa je. Tengok, lawa kan Jibam. Aku tak boleh lah. Orang semua bukan pandang kau pun. Aku tak boleh lah tempat-tempat macam ni. Aku suruh kau teman je. Aku nak jumpa Kamal Ali depan ni. Lagi segan tu. Okey, dapatlah sampuraya daripada Muiz. Apa nama kedua Hamid dalam drama ni? Kedua Hamid, siapa tahu? Tahu? Dapat sampuraya kan? Jibam, asal kau memalu tu? Ramai orang kat depan. So tak ada masalah lah macam tu kan? Okey, kita off mic dia ke saya. Jom balik. Santai lah Jibam, takkan nak balik pun. Kau faham tak? Aku introvert. Apa? Besar-besar macam ni introvert tu Kamal Ali tu. Jibam, kau pergi ambil gambar dengan dia. Kau tengok aku macam ni. Kau pergi je, dia okey. Bang. Kau tengok. Aku pergi kat dia, okey je Jibam. Kau tak segan-segan Jibam. Aku malu. Aku tak boleh kalau dengan artis, aku tak boleh.